Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita baca kitab Mu'inul Mubin, jilid yang kedua. Kerana untuk ingatkan kita kepada kematian, dan kita sebut mengunjung orang sakit. Dia hadis ni hak orang Islam atau orang Islam tu 5 perkara. Hak orang Islam, kata Islam 5 perkara. Yang pertama, menjawab salam, mengembalikan salam. Kedua, mengunjung orang sakit. Ketiga, mengiringi jenazah. Yang keempat, menjawab panggilan. Panggilan ni maknanya dia jemputan. Dan bukan orang bersing. Dia ada semua hadis tu 6, Ni 5 tak apalah. Yang dia nak bincangnya mengunjung orang sakit. Dengan kata-kata mengunjung orang sakit itu, maka hadis ini adalah menunjukkan tersaraknya mengunjung orang sakit. Mana sunat mengunjung orang sakit. Maka hadis ini adalah menunjukkan tersaraknya mengunjung orang sakit. Dan Bukhari memastikan wajibnya. Sedang jamhur mengatakan sunatnya. Mana ada pendapat ulama itu wajib ziarah orang sakit. Tapi pendapat yang utamaknya jamhur ulama sunat melawat orang sakit. Dan hadis Nabi seterusnya, aku telah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sakit yang ada di mataku. Mana sahabat Rasulullah sakit mata, Rasul ziarah. Ada dituntut supaya orang sakit itu digemarkan bertaubat. Ada dituntut supaya orang sakit itu digemarkan bertaubat dan berwasiat, dan supaya didoakan dengan dia dengannya. Mana ziarah sakit, nasihat supaya banyakkan bertaubat, buat wasiat. Ada hati sebut wasiat. Kemudian doa untuk orang sakit. Doa dia apa? Kita tengok sini ni. Darahnya as'alullahul azim rabbil arsyil azim an yasfiki. Aku pohonkan kepada Allah yang Maha Besar. Mana sebenarnya doa bahasa Melayu dan ada arti pun tak apa. Aku mohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Singgasana yang Maha Besar, Rabbil arsyil azim, Tuhan aras yang Maha Besar, agar menyembuhkan kamu. Dia suruh doa 7 kali. Doa ini diriwayatkan Tirmizi dan dikatanya Hasan. Doa ni doa melawat orang sakit. Cuba hafal doa ni, Aku pohon pada Allah yang Maha Besar, Tuhan Singgasana yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Maha Besar, agar menyembuhkan kamu. 7 kali, agar menyembuhkan kamu. Doa pada Allah Taala menyembuhkan sakit. Tapi banyak kita tak buat lah. Tak apalah. Ini kaedah yang diajar. Kemudian, baik sangka terhadap Tuhan ketika sakit. Apabila kita menghadapi sakit, kita didik dia untuk baik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadilah, kita tak mampu nak lawan. Sakit kita berusaha untuk berubat, tapi nak lawan sakit kita tak upaya. Jadi usaha untuk buat. Sunat kita berubat. Harus kita berubat. Tak masalah. Tapi, jangan merungut dengan sakit kita tadi. Dah kita berubat, puluh orang doktor, tak baik juga. Tak baik juga. Kerana itu takdir Allah SWT nak tambahkan kifarat penyakit atas kita. Penyakit yang kita alami ni sebagai besar ada kifarat dari Allah SWT. Kerana dosa kita. Jadi bersabar dengan kifarat dari Allah SWT. Pasal Allah SWT balas kita dunia. Allah SWT nak lepas kita di akhirat. Pasal balasan akhirat mungkin sibuk kali ganda. Balasan akhirat sibuk kali ganda. Kata lebih daripada balasan dunia ni. Jadi Allah balas di dunia supaya kita terlepas azab di akhirat. Ingat molek tu. Allah Ta'ala tak zalim. Jadi kita dididik untuk baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya lah orang yang sakit itu sentiasa mengingat kebaikan Allah dan rahmatnya. Ingat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah hidup 60 tahun dah. Banyak mana rahmat Allah Ta'ala yang kita dapat. Sepanjang 60 kita sihat semua. Sihat tak sakit. Tiba sakit sekali, sakit yang berat, kita bersungguh habis.
Kita lupa nikmat Allah selama 60 tahun kita sihat. Ya? Kita lupa 60 tahun kita sihat nikmat Allah atas kita tadi. Kita lupa, kita ingat orang sakit. 2-3 minggu sakit tadi. Kita ingat hal tu. Kita ingat buruk Allah Ta'ala kat atas kita, hak baik Allah kita lupa. Yang kita rasa sebagai buruk, pada Allah Ta'ala kifarat dosa kita. Rahmatnya yang maha luas, supaya dengan itu eloklah sangkaannya terhadap Tuhannya. Dari Abu Hurairah bersabda, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Dulu abah ayat ni bunyi lain. Sesungguh Allah Ta'ala bersama sangkaan manusia. Apa kita sangka, Allah ikut sangkaan kita. Apa kan gitu. Jadi baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ada buruk sangka. Sabda Rasulullah SAW, janganlah sekali-kali mati seorang kamu melainkan dia mengelokkan sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia baik sangka pada Allah ni sebenarnya bukan kerja mudah, kerja payah. Ya? Pasal abah ajar orang dengan molek, kau boleh banyak baca Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ni bukan untuk kita, untuk didik hati kita supaya baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Maha suci Allah Ta'ala segala buruk sangka kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak sekali zalim pada hamba dia. Allah tak zalim. Ya? Ada juga disebutkan bahawa yang seelok-eloknya hendaklah takutnya mengalahkan pengharapannya. Tapi yang lebih nyata dalam Al-Majmu' ada persamaan antara keduanya. Dia dua benda, takut dengan khauf dengan rojak. Takut dengan harap. Ada pendapat ulama kata kena sama, 50-50. Takut dan harap tadi. Ya? Kerana yang biasanya dan Quran disebut tarhib dengan tarhib. Bersama-sama seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguh orang yang baik-baik itu dan surga Naim, dan orang jahat itu dan neraka Jahim. Tapi kalau ikut Imam Ghazali, kata Al-Ghazali, jika ia mengidap penyakit berat, maka pengharapanlah yang lebih utama. Jika penyakit ringan, takut lebih utama. Kalau sakit tu berat, sakit macam bawa mati, rojak lebih penting. Banyakkan bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan khauf. Kalau sakit tu ringan, khauf tu lebih afdal daripada rojak. Ya? Ini pendapat Imam Ghazali. Abang lebih setuju pendapat Imam Ghazali macam ni. Dia bukan 50-50. Ha? Dan kerana biasa, mungkin boleh 50-50. Kerana biasa kita sihat tak benda. Dituntut juga menasihat bagi orang yang ada padanya nasihat. Kerana sabda Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Mana apabila kita ziarah orang sakit, kita banyak beri nasihat je lah. Ha? Banyak beri nasihat. Semoga dengan nasihat kita tadi, boleh melegakan dia sikit. Ya? Rasa cukuplah kita baca kitab Mu'inul Mubin. Kita tukar kitab lain pula lah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.